Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 5 sahabat yang terkenal kerana keberanian dan kesetiaan mereka. Antara mereka, Hang Tuah dan Hang Jebat. Paling rapat, ibarat saudara sekandung. Namun, kesetiaan dan kebenaran tidak selalu berjalan seiring. Inilah kisah bagaimana kepercayaan boleh meruntuhkan persahabatan dan bagaimana nilai budaya menjadi tunjang kepada jatuh bangunnya sebuah tamadun. Hang Tuah, pahlawan terbilangmu. Nama kamu harum di serata negeri. Melaka berbangga dengan mempunyai pejuang seperti kamu, Hang Tuah. Ampun tuanku, 1000 ampun. Hamba hanya menjalankan titah sahaja. Kedaulatan Melaka adalah keutamaan bagi hamba. Kesetiaan Hang Tuah kepada Sultan tidak pernah berbelah bahagi. Namun di istana, bukan semua menyukai beliau. Tuanku! Tuanku! Ampun tuanku! Tuanku, Patih membawa khabar Hang Tuah telah bersekongkol dengan musuh. Dia ingin merampas takhta. Biadab, Hang Tuah ingin mengkhianati beta. Pengawal, tangkap dia dan hukum dia. Tuanku! Bukan hamba yang salah tuanku! Tuanku! Tanpa usul periksa, Hang Tuah dihukum. Fitnah menjadi racun yang meruntuhkan kepercayaan. Tuanku telah berlaku zalim. Hang Tuah sahabatku yang paling setia. Jika kesetiaan dibalas dengan kekejaman, maka istana ini bukan lagi tempat kebenaran. Hang Jebat berpegang kepada prinsip keadilan. Beliau bangkit menentang kezaliman demi sahabatnya. Rakyat Melaka, bangkitlah menantang kezaliman. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Hang Jebat menguasai istana dan kekacauan tercetus. Namun, seorang pembesar yang bijaksana menyelamatkan Hang Tuah secara senyap dan menyembunyikannya. Tuah, ampunilah daku. Kembalilah dan tamatkanlah pemberontakan Hang Jebat. Tuanku, jika ini titah hamba junjung tuanku. Jebat sahabatku, berhentilah. Titah raja perlu kita junjung bersama. Tuah, kau masih memilih kembali setelah kau dizalimi. Kau masih memilih taat. Aku berjuang untukmu, Tuah. Keadilan adalah maruah kita bersama. Keadilan adalah kebenaran, Hang Tuah. Sedia untuk fight, tengok kamera. Tuah, aku tak akan menyesal dengan apa yang telah aku buat. Aku hanya ingin dunia melihat apa itu kekejaman raja yang zalim dan juga apa itu keadilan yang nyata. Jangan akan menyesal kerana telah membunuhku, Tuah. Jebat, maafkan aku, Jebat. Aku hanya ingin menjadi hamba yang setia kepada rajanya. Jebat, jangan pergi, Jebat. Jebat, jangan pergi, Jebat. Jebat! Jebat! Persahabatan mereka terkorban kerana kezaliman dan salah faham. Kisah Hang Tuah dan Hang Jebat mencerminkan nilai kebudayaan Melayu. Yang pertama adalah kesetiaan kepada pemimpin dan yang kedua, pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Dalam masyarakat masa kini, kesetiaan tidak boleh membetul-tuli. Pemimpin perlu bijaksana dan tidak boleh bertindak menurut emosi. Rakyat pula harus mengutamakan
kebenaran dan berhikmah dalam tindakan. Kuasa tanpa akal membawa kehancuran. Hormatilah kebenaran walaupun ianya pahit. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah.